ada ni berus. Kat sini ada 1, 2, 3, 4. Hari ni saya nak tunjuk salah satu barang yang saya beli dekat Shopee, iaitu ini, berus ini. Okey, berus ni ada satu set ni, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So semua ada 10 batang ya. Okay, setiap satu berus ni memang dia punya function tu lain-lain. So actually saya pun macam kurang tahu jugalah pasal berus ni, tapi saya masih dalam proses nak belajar lagi. Okay, mari kita tengok sama-sama apa fungsi untuk setiap berus yang macam ni ya. Tengok, dia berbentuk tirus macam ni. Kalau tak salah saya, untuk kita nak lukis kening ni, kita pakai eyeshadow ni untuk lukis kening. So kita palit kat, kita calik sikit macam ni, dan kita boleh start lukis kening lah. Okay, okey, menjadi kan. Kalau menjadi tu maknanya memang betul lah dia untuk lukis kening. Okey, check. Kan dia bentuk macam ni, dia macam berus tau, macam berus lukisan. I pun tak sure ni untuk apa, tapi I rasa kalau bentuk macam ni memang sesuai untuk kita lukis dekat sini lah, kat atas ni. Kita ambil yang warna putih macam ni, kita cuba lukis kat atas ni untuk kita nak tutup bulu kening. Betul ya ni. Okay, yang bentuk dia macam ni, dia macam tirus tau, tirus macam tu. So, I tak tahulah ini untuk apa. Tapi kalau tirui macam ni, I rasa pun untuk benda yang sama. Boleh pakai kat sini juga. Sebab dia macam tirus kan. Bentuk macam ni. Yang ni saya rasa untuk kita nak pakai eyeshadow. So kita boleh penyeh dekat sini ya. Macam kita ambil ni, kita letak. Okay. Betul lah. Memang berus untuk eyeshadow. Okay. So berus yang kelima, dia sama juga dengan yang tadi. Dia macam tadi, yang tadi macam ni kan, dia straight. Tapi yang ni dia macam ada bentuk sikit, dia macam bersegi sikit. Saya rasa dia untuk, dia still untuk shadow juga, tapi mungkin dia lebih kepada tempat yang berpermukaan, macam dia ada lengkung kan. Contoh macam ni lah, kawasan macam tepi-tepi ni. So dia nampak elok sikit.
Okay. So tepi-tepi ni. Okay, kita pakai ni ya. Okay. And then kita ada yang bentuk macam ni. Sebenarnya saya ada letak seletik tau dekat sini. Sebab berus dia macam terlampau payah sikit. So I think yang ni kita boleh buat untuk pakai foundation. Kita letak foundation dekat sini. So, saya kena ambil foundation. Sekarang kita ada foundation. Kita ambil sikit foundation, letak dekat berus ni. Kita try tengok jadi ke tak jadi. Sesuai ke tak sesuai pakai buat. Okay, sesuai je kan. So berus ni untuk foundation. Okay, okay, yang ke berapa dah ni? Okay, yang ke-7 dia macam ada bentuk. Ada bentuk tau tepi. Dia macam steroid macam tu. So saya rasa yang ni untuk tempat-tempat yang berlekuk lah. Macam tepi-tepi ni. Tepi ni. Kat kawasan hidung, atas hidung ke. Bawah-bawah dagu, tepi dagu. Okay. Kita try letak foundation dulu. Sesuai ke tak sesuai. Okay. Betul ke tak betul. Okay. Saya rasa yang ni pun sesuai untuk concealer. Kita letak concealer, kita lukis kat muka kan. Pakai concealer, kita guna ni untuk berus concealer lah. Okay. Concealer kan selalu orang akan letak dekat kawasan bawah mata ni. So bila kita tarik, bila kita dah lukis tu, kita boleh tarik terus lah. Okay. Bentuk macam ni. Dia macam berus lukisan juga. Heran lah ini kita nak guna untuk apa ya yang ni. Saya pun tak sure. Tapi rasanya macam boleh pakai untuk foundation. Dan boleh juga pakai untuk blusher. Tapi rasanya lebih pada foundation kot ya. Nak cuba dengan foundation lagi ke? Macam mana? Apalah, kita cuba pakai foundation juga. Tapi dia macam kalau untuk foundation ni macam tak berapa nak, macam tak berapa tepat je. Tapi boleh lah sebab dia macam panjang kan. Saya rasa dia lebih kepada pakai blusher kot. Tapi berus ni pun macam dah kotor. Banyak kali dia kot saya pakai foundation guna ni. So saya nak lap sikit. Pakai tisu basah ni. Nak buang sikit lah foundation tu. Kita try buat pakai untuk blusher. Nak sikit dengan tisu yang biasa. Ni kan main makeup dulu sementara nak tunggu waktu membuka. As suggested by my husband. Dia cakap suruh buat konten ni. So saya try lah. Andai pula suami saya ni tiba-tiba je. Lah tak apa. So kita cuba pakai blusher. Ni blusher daripada Overclow. Tak ada apa fancy sebab yang ni apa orang panggil, refill. So kita teradu sikit pakai okey je.
So kita try. Macam okey kan? Untuk blusher dia better, okey untuk blusher lagi daripada foundation sebab bulu dia macam panjang. So memang sesuai lah untuk blusher. Okay, tiba-tiba termakeup pula sebelum makan apa, buka puasa kan. Okay. So last kali kita ada tak last, silap. Ada lagi dua. Yang ni berus besar sikit. Aku tak sure berus besar ni untuk apa. Memang tak pandai sangat bab berus ni. Selalu berus ada satu saja dan guna untuk semua. So berus ni saya rasa untuk yang ni untuk bedak apa, loose powder lah. Okay. Nak cari dulu ada ke tak ada loose powder ni. Tak ada loose powder lah. Okay. Kita nak guna apa? So basically rasanya ini untuk loose powder kot. Sebab dia macam tu tau. Berus dia macam tu. Dia macam bergerigi sikit. Nampak? Saya nak try ni lah. Walaupun tak ada loose powder, kita cuba. Kita ambil sikit lah daripada sini. Macam ni pun boleh. Kita try. Kita cuma nak tengok kesesuaian berus ni je. Kalau untuk sebagai loose berus brush untuk loose powder tu dia sesuai ke tak sesuai. Dia nampak macam sesuai. So yang ni untuk loose powder lah. Okay. Last but not least ni. Yang ni kalau tak salah saya selalu tengok orang pakai ni untuk highlight. So kat sini kita ada lah highlight. Actually this is a shadow, tapi sebabkan dia ada glitter-glitter sikit, kita boleh buat highlight. Kita cuba tengok sapu dekat kawasan yang macam kita punya cheekbone. Nampak tak? Okay. Kita hidung sikit. Kau pun dah jadi macam hantu kan. Okay. Okay. Okay, so kesemua berus yang saya beli tadi maknanya semua boleh pakai lah. Semua memang ada kegunaan masing-masing. So berus ni saya beli dekat Shopee dengan harga RM14 kot. So maknanya satu berus ni jatuh harga RM1.40 lah. Sebab ada 10 semua. Memang murah lah. Murah, cantik dan memang penghantaran pun cepat. Dan memang sangat cantik. Tak cantik lagi kau?